Video ini akan menerangkan cara penggunaan DRTK3. Ini ialah butang kuasa. Tekan sebentar dan tekan lama untuk menghidupkan kuasa atau mematikan kuasa. Ini ialah penunjuk tahap bateri. Hijau mewakili bateri yang mencukupi. Merah menunjukkan bateri lemah. Ini ialah lampu penunjuk mod. Ia biasanya sepatutnya berwarna hijau. Ini ialah lampu penunjuk isyarat satelit. Ia harus digunakan apabila isyarat kedudukan baik dan lampu penunjuk berwarna hijau. Apabila pesawat dan alat kawalan jauh disambungkan, masukkan pengurusan peranti. Pilih stesen mudah alih DRTK. Dan klik pautan. Jika menggunakan buat kali pertama, ia perlu diaktifkan terlebih dahulu. Selepas padanan frekuensi, tukar sumber isyarat RTK kepada DRTK3AG dalam tetapan RTK. Senario 1. Dalam persekitaran bebas rangkaian sepenuhnya. Pilih mod kedudukan PPP. Ketepatan kedudukan boleh dipilih sebagai 50 cm atau 20 cm. Tunggu kedudukan selesai sebelum memulakan operasi. Senario 2. Gangguan ionosfera dengan ketersediaan rangkaian adalah disyorkan untuk menetapkan mod kedudukan kepada RTK rangkaian atau RTK rangkaian tersuai. Apabila tiada gangguan ionosfera, membolehkan stesen pangkalan DRTK mendapatkan kedudukan ketepatan tinggi dan kemudian menyimpan kedudukan ini. Apabila terdapat antara muka ionosfera, sediakan stesen pangkalan di lokasi yang sama, pilih diselaraskan tersuai untuk mod kedudukan. Pilih koordinat yang disimpan sebelum ini dan capai kedudukan ketepatan tinggi walaupun dengan gangguan ionosfera. Ambil perhatian bahawa DRTK3 menyokong sambungan serentak kepada pelbagai drone. Apabila menukar mod kedudukan, pastikan tiada drone lain disambungkan kerana ini boleh menjejaskan ketepatan kedudukan dan operasi normal drone lain.